cendol lah. Ya, cendol. Kencok lah. Jual ya. Ada satu set. Penis putih. Gitu. Tak daging. Kira macam mana ni ya? Aja lah. Mak ini Assalamualaikum. Sawadikap. Waalaikum. Ning hao ma. Hari ini kita ada di Pasar Malam Sungai Petani, Taman Bandar Baru. Siapa yang nak main boleh main jumpa saya. Kukuh lah. Nak main menega ke apa ke, barang kering boleh, barang basah boleh. Terima tak terima. tu abang adalah Saya Muhammad Syazili bin Abu Hashim. Siapa-siapa yang nak main pasar malam ni boleh main jumpa penganjur di sini. ni dikira macam mana bang? RM5-3 ya? RM5-3. Okey. Selain kat sini kat mana lagi bang? Jual apa? Jual apung. Selain Ini satu. satu tempat ni je, pasar malam ni je. Oh, okey, unik. Dia hari ni sahaja ke atau Hari Senin dan Khamis. oh 2 hari ya? Hari Dua Senin hari. dan Khamis lah. Okey. So 2 hari apa masuk ah? Senin dan Khamis. Senin dan Khamis. Kelapa dia ada juga. Yang ni dah naik. Yang ni ori tapi tak buat lagi. Oh, ori dia harga dia? Ha? Ori harga dia sama juga. Sama ha. Ha? Oh, saya busy, nampak tak? Saya sibuk. So dalam dia ada berapa eh? Dalam ni ada 5. 5, so RM5. RM5. 3. RM3. Ya. Ini So, dia ada berapa? topping lah. Ini gula. Gula. Sikit je sebab dalam dia dah ada gula merah. Sata ni dikira macam mana ah? Satu cucuk tu RM4. Satu cucuk ni RM4 ah? Ya. Tu ikan. Ikan? Daging RM5. Oh, daging RM5 lah. Ni otak-otak ni macam harga dia? Harga dia satu RM1. RM1 ya? Ini pulut eh? Ya, pulut udang. Pulut udang harga? Satu RM1. Satu RM1 juga. Ya. Samosa ini dikira macam mana bang? Samosa ni harga? Kira RM1 RM1 ya? Ya. Dia semua RM1 ya? Ya. Oh. Macam-macam rasa dah. Selain kat sini kat mana lagi bang? Kamar Rio, Ketul, Kamar dia Turun. hari apa bang? Dia hari lain-lain. Tempat lain-lain hari, lain-lain tempat. Ya. Tapi cuti hari Jumaat dengan Ahad. Jumaat dengan Ahad lah. Ya. Yang ni buat sendiri ke? Ya, semua banyak Bandung semua dari. Okey. So far kita cover dekat area semua Malaysia lah. Okey, atulah tapi Saya masuk dalam. Bang. Oh bang. Abang Handsome. Ni aku bagi masuk TikTok.
Dia mengandung sini bang. Okey. Bagi tak ada link dulu dia share. Ya. Belajar kot. Sorry. Oh, inti dia ayam ah. Ya. Ayam, sardin, daging black pepper, itu bolognese daging. Oh, macam-macam ah. Ya. So pakcik, selain kat sini kat mana lagi pakcik menyiara? Lepas tu ada esok Sungai Lalang. Esok Sungai Lalang. Sungai Lalang. Pasar pagi ke pasar tanian tu? Pasar malam. Pasar malam juga ah. Yang cili ni pakcik buat sendiri? Ya, semua sendiri. So sebungkus harga dia berapa Semua biasa RM3. RM3 Ya, ini untuk tambahan. Oh ni ikut tambahan lah. Ya. Kita satu lagi tambahan. Ayam, ikan, daging, Allah Akbar. Salat, salad, gula nasi. gula nasi. So ni dia kira macam mana lagi ya? Satu paket RM7. Satu? Satu paket Satu paket berapa? RM7. Oh okey, RM7. Dia besar begini ni. Pilih. Oh. Selain kat sini kat mana lagi pakcik? Sungai Layak, Sungai Lalang. Sungai Layang tu hari? Hari Jumaat, hari Sungai Lalang. Hari Rabu. Oh dalam. Desa Aman, Desa Aman. Oh. Desa Aman, hari Rabu. Okey. Ni RM1 satu ah. RM1, atas meja RM1. Oh, okey. RM1 ah. RM1 kan? Ni kaki ayam ah. Lagi. Ini sebungkus berapa bang? RM3 ya? Kak, ini sebungkus dikira macam mana? RM5 ya? Kecil RM4, besar RM5. Oh, dia sama juga ah. Harga daging ayam sama. Oh, sama juga. Ya. Harga ekonomi ah ni. Nasi bajet. Oh, nasi bajet. Ekonomi sekarang. Kalau yang ni RM5, yang ni RM4. Oh, Ayam. Ya tu. dia macam ada nasi tambah ah. Ya, untuk RM5 nasi tambah. Jalan Bohong, mana Jalan Bohong?
Sampai ikan tu. Tak tahu barang lokal. So ni berapa harga dia? Bungkus? 2,5. 2,5. Tahu buah. Kena lembu ni. Lembu yang boleh janam. Oh, lembu ya. Lembu 5 ekor boleh janam. Duit yang boleh janam. Ha, duit ya. 5 ekor. Balik ya. Ayah ni. Sudah beli. Anak apa penting. Jauh dulu. Cendol lah. Ya, cendol. Harga dia 3,5. Ya. Lokal boleh. Ha. Boleh ha. Pegang 20 Kalau dia kata tak boleh, saya nak tipu dia. Ini hak jenis besarnya, sebelah sana dia jenis kecilnya. Besar berapa bang biasa? Biasa 3 Kalau kecil? RM1. Dia ada macam-macam, coklat, ada pandan, ada lagi dia buat kacang, ada. Oh ni ada macam-macam. Biasa. Oh ni biasa? Biasa. So abang selain kat sini kat mana lagi bang? Ha? Selain kat sini kat mana lagi bang? Balik. Baling. Hari apa bang? Kuala Ketil. Hari apa bang? Hari Sabtu dengan hari Jumaat. Hari Jumaat. Kuala Ketil. Kita orang pernah masuk Kuala Ketil tu hari ni. Ha? Pernah masuk Kuala Ketil. Jumaat. Oh. Pandan. Kelapa. Apa buat lebih cepat ni? Kat sini yang paling orang minat yang mana bang? Flavor mana yang paling minat? Ni dia macam baik ni. Oh. Coklat ada. Ada ada kulit hitam. Ada banyak yang mana orang paling ni. Ini orang makan biasa baik. Dia duk tengah buat lah tu cantik. So yang ni sebungkus. Ini sebungkus berapa kan? Ayam dengan daging sama lah. Ayam dengan daging sama harga lah. Sama tu. Nasi Pattaya. Oh.
Bang, selain kat sini abang masuk kat mana lagi bang? So soalan VJ, Gurun, Yan, Guak. Yan. Ya. Kita pernah jumpa sebelum ni. Noh. Boleh. Buat nasi goreng Pattaya juga kat situ masa tu. Ya betul. Tu ada orang nasi Ya, goreng. sebelah tu masa tu ada seorang meniaga nasi lemak. Ya betul. Ada. So nasi goreng Pattaya ni dikira macam mana harga dia bang? Ada ayam 5, ada ayam 7. Oh. Sia goreng sia. Ayam berempah. Ya betul. Ayam berapa? Dapat Pattaya ayam berapa? RM7 Ya betul. Enggak, boh. Okey. Okay. Ini complete set nak. Ni harga dia berapa ah? Ini 7. RM7 ya sekali. Ada lagi ni. Ini. Kau boleh ambil video bang? Ya. Ini dikira macam mana bang? Cukup? Ya. Harga dia macam mana? RM5. RM5 ya? Semua sama? Ya. Chicken chop ah. Dia kira macam mana kak? 110 ah. Ni dikira macam mana bang harga? Harga lah. Kalau Ha. satu set RM5 ada 7 ulang. Kalau yang besar-besar, kalau yang kecil tu dalam 12 ulang kami pun. Ya tiap-tiap minggu apa memang ada lah. Memang jual nangga lah. Kalau hari Apa dah? Senin dekat sini, kalau hari Khamis lepas tu. Lepas. Oh, itu tiap-tiap hari lah. Dah lah. Kalau ada hari Khamis dengan hari Senin. Oh, pasar malam dua-dua. Satu malam. Kalau itu dekat Bidung. Oh, bidung. Bidung hari apa bang? Bidung isu. Espresso. Oh, itulah tu. YouTube. Ini abang kira macam mana bang ni? Kepak ni? Ini RM1.7 ya? Yang besar tu lah? besar. Yang kecil ni bola nasi ya. Oh, bola nasi. Yang ni abang kira macam mana bang? Daging set 3, ayam RM1. Ayam RM1, ini RM1.3 daging. Ada RM7 dah. Oh, hati pun ada ah? Hati ada, pedai ada, canggih. Selain kat sini kat mana lagi bang? Dekat Kulim ada juga pasar malam. Pasar malam. Taman Lombok, Taman Selasih, Kilang Lama. Hari? Itu Kilang Lama hari Ahad tu. Hari Ahad lah. Oh. Kat mana tu? Dia dekat Semeling, tak nenek cuti Semeling. Kedai belah kiri. Belah kiri. Abandin sate. So dekat situ memang ada sate je ke atau lain-lain? Ada sate, lepas tu makan lain, goreng-goreng. Semua ada lah. Semua. Dia restoran kan? Isyarat sate Abandin. Al-Aqsa ah? Dia dikira macam mana? Dia kira RM1.5 ya?
So dia kira macam mana ni ya? 6 biji RM1. 6 biji RM1 sama juga ah. Sama juga. Harga itu dah jatuh dari murah. Ah tu ah. Sama. Ada 4 jenis. Nampak ni. Yang ni ya, dikira macam mana bang? Yang ni pula? Ni yang kecil saya naik bawah dada 7. 7 okey. Ada lah. Kat sini masa malam hari Khamis dengan hari Senin. Oh masuk juga dua-dua 2 hari. Khamis dengan hari Senin, hari Jumaat sama kepas. Yang ni dikira macam mana kak? Sebiji RM1.2. Biji RM1.2 bang. 5 biji RM6. 5 biji RM6. Ah, itu kakak masuk Mahang kan? Ha. Ada, tak mampu ada. Ha. Ada lepas ada. Tapi tempat ni ramai yang tak tahu. Ya, betul. Bang, ini kira macam mana harga dia? 1.5. Ayam dengan daging sama.